Tapi di Malaysia ni sekarang ni S1M dah lama bertapak di Malaysia. Zone test ni baru sahaja. Dia tak lama macam S1M. Jadi kebanyakan kita di Malaysia, S1M ni dah lama dalam jiwa kita. Bila kita sebut je S1M dah tahu dah produk S1M dari Taiwan. So zone test ni adalah penantang baru. Okey. Mana yang lebih baik di antara kedua model ni? Okey, pertama adalah spare part after sale. Ini pandangan saya lah, after sale. After sale untuk S1M dia ada enforce. So enforce bawa masuk spare part dia. Okey. Jadi enforce ni banyak jenama. Bukan setakat S1M. Macam-macam jenama pun ada. Jadi segala spare part barang kita boleh enforce. Cuma tapi ada kualiti. Okey. Dan